Baru-baru ni, dunia animasi digegarkan dengan dua filem dari dua negara. Yang mana kedua-dua filem ini miliki persamaan yang sama, iaitu tahap kualiti animasinya, dan rasanya ini disepakati oleh semua manusia yang ada mata secara ijma'. Kualiti animasinya sangat-sangat hodoh. Tapi anehnya, nasib kedua-dua filem animasi yang hodoh ini adalah berbeza langit dengan bumi. New Life, filem dari China, sangat-sangat untung. Malah dia merupakan antara filem yang paling untung dalam sejarah. Macam mana tu? Serta filem hodoh itu kini disayangi, diraikan di seluruh dunia. Anak jiran Cina aku tiba-tiba dia jerit kuat-kuat dekat dalam rumah dia, New Life. Tapi satu lagi filem animasi hodoh dari negara jiran kita, Merah Putih One for All, dia gagal teruk, malah dia dikecam, dikutuk serta dibenci. Kenapa ini boleh berlaku? Kisah di sebalik New Life ini memang sangat-sangat pelik. Aku rasa ramai yang sangka dia cuma boleh berlaku dalam mimpi. Jenis mimpi yang bila korang bangun tu korang cakap, benda siap. Dia adalah filem yang dihasilkan oleh dua orang. Okey, dua orang itu adalah pasangan ibu dan anak lelakinya. Kedua-dua pasangan anak beranak itu adalah satu-satunya anggota kru. Dioranglah pelakon suara, dioranglah penganimasi. Animasi. Si mak juga adalah penghasil muzik dan merupakan penyanyi utama lagu tema. Cerita dia, kedua-dua ni memang tak pernah langsung terlibat dengan penghasilan filem animasi. Diorang masuk dalam industri wayang daripada syarikat yang asalnya buat interior design. Yelah, biasalah tu, normal. Syarikat yang asalnya memang cuma buat kereta, tiba-tiba diorang tukar bisnes jadi taska jaga baby. Penghasilan filem dibuat selama 5 tahun. Ya, ada rupa-rupanya projek ibu dengan anak yang boleh capai 5 tahun, tak mustahil. Dengan kos penghasilan sebanyak RM5,000. Ya, dengar macam rendahnya kos nak buat. Tapi nampaknya RM5,000 itu pun dah macam sangat-sangat tinggi kepada syarikat perfilman penghasil animasi yang baru tu. Sebab waktu diorang dah siapkan filem ataupun diorang ingat dah siap dah filem tu, tak tahulah diorang dah bosan dah menghadap projek yang sama 5 tahun ke apa kan. Diorang terus terbitkan di panggung wayang, tak ada trailer, tak ada interview, tak ada apa-apa bahan promosi. Sebab sepatutnya sebelum kita menayangkan filem, satu company tu kena ada keluar bajet lah. Bajet promosi, yelah, naklah kena promosi kan supaya orang datang tengok. Kalau tak, penat kita buat. Tapi satu-satunya bahan promosi yang syarikat ini mampu untuk hasilkan adalah sebiji poster yang gunakan lukisan dakwat. Sebenarnya taklah buruk, macam agak artistik jugalah. Tapi bila ada orang yang entah macam mana dia orang rasa berminat nak pergi tengok filem tu disebabkan poster, memang dia orang rasa kena scam kau-kau. Ini poster, ini animasi filem. Staf wayang dekat China tu tak ada poster molek yang dia orang nak tayangkan, sampai dia orang kena hasilkan poster sendiri menggunakan lukisan tangan. Waktu filem ini terbit memang sangat-sangat hauk lah kutipan dia. Ya, logik memang patut pun. Panggung kosong, asalnya dia ditayangkan di 245 teater, tapi 9 hari lepas tu cuma 4 teater je yang masih istiqomah nak tayangkan. Katanya 4 teater ni sebab pembikin filem tu kenal diorang lah. Dalam 9 hari cuma 236 orang je yang datang tengok. Video animasi bengong aku pasal Usrah pada waktu college dapat lagi banyak views bang. Dan kemudian viral lah, orang duk kutuk filem ni sebab dah lah hodoh. Kutipan rendah, panggung kosong. Dan ini telah mengubah nasib filem ini dengan sangat-sangat tak disangka. Ramai yang datang kemudian semata-mata sebab nak tengok sendiri betapa hodohnya filem ni. Sebab memang susah nak percaya macam mana filem itu boleh wujud pun. Malah yang datang tengok tu, diorang siap rakam keseluruhan filem secara terbuka dalam wayang. Lepas tu diorang pergi upload dekat internet. Company tu diorang tak boleh nak copyright sebab miskin. Diorang tak pernah ada pengalaman nak copyright filem diorang. Views filem yang kena pirate tu dah capai jutaan dekat YouTube dan tempat-tempat lain.
Dan tak tahulah, saya rasa tak beretika lah kot kalau nak kata korang boleh tengok ke apa. Kehodohan animasi New Line mula terpampang luas dan bebas untuk diketawakan seluruh dunia. Rigging model 3D yang hauk, emosi yang kaku, tekstur yang macam singki korang lepas makan cendawan busuk, animasi yang langsung melanggar hukum fizik dan hukum pergerakan. Tapi di sebalik kehodohan itu ada sesuatu yang berlaku kepada penonton-penonton. Mereka ketawa. Mereka ketawa jujur. Banyak scene tu bukannya scene yang kelakar. Yelah, aku tak rasa pun filem ini genre dia komedi sangat. Tapi cuma dengan grafik yang hodoh tengok muka New Line tu, penonton ketawa. Makanya lama-lama makin ramai yang berminat tengok. Dia mula ke arah menjadi macam cult film. Dan tahu-tahu dia dah menjana jutaan ringgit. Okey, tu sedikitlah latar belakang filem New Line. Tapi kenapa dia boleh jadi antara filem gagal yang paling berjaya? Sangat-sangat rare lah berlakunya benda ni. Ada beberapa sebab yang mungkin boleh terangkan. Sebab besar yang pertama, sentimen terkini terhadap AI. Ada satu komen lah yang aku rasa tepat menggambarkan situasi ni. Aku nak slop aku buatan manusia, bukan janaan AI. Jadi kita sekarang malangnya memang dah pun berada di zaman grafik-grafik janaan AI. Kalau dulu-dulu grafik-grafik ini cuma membanjiri internet, di media sosial kita, di WhatsApp pakcik-makcik duk hantar, yang walaupun annoying tapi kita boleh lari dengan kita cuma tutup skrin. Tapi sekarang grafik-grafik janaan AI ini dah pun dihidangkan kepada kita secara live, secara real di alam reality ini pada bahan-bahan bercetak. Dekat flyer iklan, dekat papan tanda, poster, malah booth kedai makan Melayu ke India, Cina sama. Semua guna AI. Slop aku tak boleh bayang bazar Ramadan tahun depan. Dan bukan saja kita yang tengok ni memang tahulah bahawa semua grafik ini adalah janaan AI. Malah design AI ini hampir semuanya sama. Ada design yang sangat formulaic, template, font dia semua sama. Terutama kalau yang prompt tu adalah yang jenis malas ataupun tak tahu pasal design. Apa yang AI muntahkan awal-awal lepas kau prompt tu, itu je lah kita ambil, kita tempel dekat kedai kita. Kalau design-design AI slot ni semua setakat nampak sama je, itu pun dah teruk. Tapi yang buat lagi hauk adalah punyalah banyak makanan-makanan yang dijana oleh AI ini nampak menjijikkan bah. Punyalah memualkan ayam nampak macam berulat. Aku rasa banyak fobia-fobia baru yang muncul dalam kajian psikologi hasil daripada munculnya AI slop ni. Fahamlah korang tak nak bayar grafik designer, tak nak bayar fotografer ambil gambar makanan yang sebenar. Korang tak nak belajar editing, jadi korang dapat gambar image daripada AI tu pun korang tak tahu nak ubah macam mana. Tapi paling kurang takkanlah korang tak nak semak pun apa benda yang korang duk tempel dekat korang punya kedai nak buat bisnes tu. Korang pun tak kisah pasal kedai, pasal bisnes korang. Macam manalah orang pun nak sokong. Jap, video ni pasal apa? Oh, okey, AI fatigue. Jadinya sentimen sekarang adalah memang sangat-sangat ramai yang dah bosan, yang dah penat dah tengok AI slop ni semua. Walaupun selawa mana pun lah media-media janaan AI ni. Jadinya ada arus balas yang mana manusia sekarang duk muat naik lukisan mereka guna tangan. Walaupun tak cantik, tapi mereka akan dipuji sekeras-kerasnya sebab sekurang-kurangnya bukan AI slop. Boleh kata itulah punca kenapa New Line ni mendapat sokongan lain macam. Sebab sentimennya adalah biarlah punya buruk sekalipun animasi tu, yang penting adalah manusia yang buat. Asalkan bukan janaan AI. Yelah, animasi ni memanglah computer generated, tapi modeling, animation ini semua dia masih banyak sentuhan manusia. Kita masih anggap dia adalah aktiviti karya manusia. Sebab yang kedua kenapa New Line berjaya adalah sebab yang agak deep sikit lah. Bahawa hasil kreativiti manusia ni tak semestinya kena ikut logik akal. Macam mana nak terang benda ni? Kita bagi contoh lah. Waktu game mula berkembang, antara kemajuan yang paling orang fikir akan merevolusikan game adalah grafik. Makin lama game akan jadi makin realistik, dan game yang paling best juga
adalah game yang paling lawa lah. Baru-baru ni ada pengundian internet pasal game yang terbaik sepanjang zaman. Dan setakat ni inilah undian online yang paling terbesar lah skala dia yang aku pernah tengok. Hasilnya, game yang dinobatkan sebagai game yang terbaik sepanjang zaman adalah game ini yang berjaya mengalahkan game ni dan ni. Dia cumalah game pixel art, bukanlah game yang secara objektifnya paling lawa. Tapi ia dibuat oleh cuma seorang developer dan sepanjang ia diterbitkan sampai sekarang, game ini dapat update demi update secara percuma. Sebab developer tu sangat-sangat sayang dengan game yang dia hasilkan. Ya, jadinya logi akal bahawa game yang terbaik, yang lebih hebat itu adalah game yang lebih cantik grafiknya, itu tak semestinya terpakai. Dan dalam sejarah filem pun sama, tak semestinya filem yang paling baiklah sinematografi dia yang paling lawa, pelakon-pelakon paling handsome, cantik, yang paling pandai berlakon ini adalah filem-filem yang paling diraikan. Tak semestinya. Sebab adanya genre filem yang dipanggil so bad it's good. Filem yang sangat-sangatlah teruk sampai dia jadi best tengok. Filem yang paling terkenal sampai ada kultus khas pasal filem ini adalah filem yang dipanggil The Room. Not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Dengan jalan cerita dan lakonan yang paling sampah, yang paling tak masuk akal pernah dihasilkan. You are tearing me apart, Lisa! Sampai orang tak percaya manusia yang duk buat filem ni. Bukannya monyet-monyet yang pergi type jalan cerita. Tapi orang jadi sangat-sangat suka meraikan filem ini sampai ada tayangan tahunan. You're lying. I never hit you. You are tearing me apart! Jadi, satu karya kreatif manusia tak semestinya akan diterima, dipuji dan dihargai kalau dia memang ikut sepenuhnya skema. Kalau karya tu cuma tik pada kotak-kotak keperluan. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi satu karya dan faktor yang sangat sukar nak difahami dan dicapai adalah faktor hati. Sebab walaupun tersangatlah hauk animasi dengan pilihan-pilihan production yang langsung tak masuk akal, tapi yang menyentuh hati banyak orang adalah apabila mereka tahu bahawa di sebalik filem yang sangat-sangat hodoh ini adalah hasil usaha ibu dengan anaknya selama 5 tahun. Agak heartwarming jugalah. Panjang pula kita cerita pasal New Line ni. Jadinya macam mana pula dengan satu lagi filem, iaitu filem Merah Putih One for All. Filem yang dapat markah paling rendah dalam 1MDB, IMDb. Ia adalah filem nasional sempena dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Cerita dia adalah pasal sekumpulan anak kecil Indonesia kot yang kerja diorang adalah sepanjang filem itu mengejar bendera merah putih yang hilang. Ya, tu je filem tu. Jadinya taklah semua filem yang hodoh, yang buruk itu boleh mencapai tahap so bad it's good. Teori saya nak jadinya, nak munculnya lah filem yang betul-betul so bad it's good ini, keseluruhan pasal filem ini kena tak logik, kena hauk, tapi yang paling penting dia kena ada hati. Hati bukanlah benda yang ada pada filem Merah Putih One for All. Dia tak dapat nak jentik hati penonton, malah penonton tak rasa kelakar, tak rasa macam nak meraikan pun kehodohan filem ini. Tak macam filem New Line. Faktor besar adalah saya rasa orang sangka filem New Line ini tak sengaja dia nak hodoh. Tapi One for All ini dia sengaja. Kiranya hodohnya New Line ini dia tak dianggap berniat buruk. Tetapi buruknya One for All ini dia dianggap malas, korup. Satunya kalau dana produksi nilai ini adalah sangat-sangat rendah, RM5,000, memang kena dengan production yang mega amatur. Kos pembikinan One for All ini adalah dekat RM2 juta. Jadinya tu sebab skandal sama ada filem ini dapat dana kerajaan adalah satu konspirasi besar lah waktu filem tu nak terbit.
Tapi katanya filem One for All ini tak dapat apa-apa dana kerajaan lah katanya. Kalau New Line ini model-model 3D-nya adalah hodoh sebab dihasilkan oleh tangan yang amatur, rasanya memang si anak lah. Model yang hodoh pada One for All ini adalah Asset Store. Dah lah bajet besar, model-model tu bukan dia yang buat, dia pergi hauk daripada tempat lain. Dan ini mengkhianatilah premis asal filem yang nak menunjukkan sisi tulen negara jiran sebab gunakan watak yang tak asli pun. Jadinya New Line dia memenangi hati dengan kehodohan, tapi One for All ini membakar hati dengan keburukan. Rasanya lepas ni ada lah kot orang yang akan cuba nak ikutlah jejak langkah New Line ini. Dia akan buat filem-filem yang hodoh dengan bajet yang ciput, dengan harapan dia pun akan dibenci dan kemudian viral, orang jadi nak tengok dan dia akan untung besar macam New Line. 99% kemungkinan kalau ada orang yang nak buat macam tu, dia tak jadi macam New Line. Dia akan jadi macam One for All. Filem So Bad It's Good ini sangat-sangat jarang, susah nak berlaku. Dan dia mesti tak disengajakan kalau penonton dapat kesan je bahawa ada macam niat buruk lah pada hati si pembikin, dia tak jadi. Tapi kisah New Line ini memberikan pengajaran kepada kita lah dalam era yang satu, kecantikan buatan itu boleh dihasilkan dengan palsu, dengan tiada langsung sifat ikhlas pada penghasil karyanya. Pilihan yang terbaik adalah dengan kita sentiasa melakukan sesuatu benda yang kita nak buat, benda yang kita ada passion, dengan kita melakukannya dilatari niat dan keikhlasan.